Cakaplah! Jakim.tv menyatukan umat global.智慧节目先向大家介绍 Muhammad Rizwan Tony。接着是怀生清真寺，最后是一项由端哈吉阿达姆讲的伊斯兰讨论课题。以前这里是东南亚区域的商业中心，是东西两方经商人们的集中地。现在Melaka马六甲是旅游客的集中地了，因为它拥有特殊的优点，也受到国际性的承认。在2008年 ，UNESCO 把马六甲荣誉为世界性的历史都市。葡萄牙、Chedi、巴巴和诺亚社会都表现了多元种族间的和睦共处。他们都非常自在地互相以马来语交谈。于是，本周的情谊节目里，我们邀请大家探访 Muhammad Rizwan Tony 先生，他也受称为 Chef Tony。这位青年来自马六甲巴巴社会，祖籍是海南人。他自18岁已经开始工作，可见他经历过好多艰难，也吃过苦头和辛酸，才达到今日的事业成功。想当年 Chef Tony 起初在几间酒店只是一个普通的员工，然而现在他已经是马六甲都市内4星级酒店的 Executive Sous Chef。谁也想不到，他以前曾经做过厨房里的杂工、洗碟子和打扫。今天这些回忆都作为大家的模范了。Secara pergaulan kan, dan saya dulu tinggal di rumah Seri Kenangan, kuartus rumah Seri Kenangan. Cuma keluarga saya saja yang agama Buddha, yang lain semua agama Islam. Jadi pergaulan dekat situlah membuat saya tertarik dalam Islam.
Mesti ada halangan sebelum nak meluk agama Islam kan. Tak ada orang kata masuk terus mudah Jadi boleh kita share dengan Masa saya masuk Islam, semasa saya baru masuk Islam, memang ada tentangan. Tentangan daripada saudara mara kan. Macam belah mak saya. Terutama abang saya lah. Saya rasa bagi saya dengan abang saya memang tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Kerana abang saya mungkin dia tekanan kan daripada saudara mara. Itu yang menyebabkan dia marah sangatlah kat saya. Dia tak halau saya, memang tak ada. Dia tak ada kata nak mengaku, tak mengaku saya sebagai tak adalah. Cuma dia marahkan saya. Dia kata, "Kenapa kau masuk Islam?" Dia kata. "Kita adik-beradik, lelaki cuma 3 orang je." Dia kata, "Saya sebagai abang sulung," dia kata. Saya keluar daripada Melaka kerja cari rezeki dia. Lepas tu engkau ambil tempat saya kata. Jaga adik-adik. Dia kata, "Bila kau dah masuk Islam," kata, "apa yang tinggal ya? Keturunan kita tak ada," kata. Tapi bagi saya lah, abang saya reaksi macam tu sebab mungkin tekanan. Tekanan. Sekarang tak ada masalah lah. Saya dengan abang saya kita memang tak ada masalah. Memang baik, memang rapat. Masa awal sajalah. saudara mara macam mana? Adakah Encik masih menziarahi? Sekarang alhamdulillah lah, mereka dah boleh terima saya. Sebelum saya Islam, saya pernah cubalah. Sebelum saya masuk Islam kan, saya cuba puasa. Tapi tak tahan lah. Sekali je. Sekali je. Dan saya cuba juga. Cuba dalam sebulan tu mungkin saya dapat dalam 5-6 hari je lah dapat penuh. Bila dah tu, dan tahun berikut cuba lagi lah. Alhamdulillah lah, tak ada masalah. Bila saya dah masuk Islam, saya rasa jiwa saya ni tenang sikit lah. Kekosongan tu semua dapat diisi dengan ilmu-ilmu yang dapat saya pergi dekat surau-surau kan. At least saya rasa hidup saya bermakna. Kalau tidak dulu saya rasa tak ada makna hidup saya. Sebab apa? Pergi kerja, balik kerja tak ada apa. Kosong. Pada orang yang belum Islam lah, bagi saya Islam ni adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Sebab apa? Kita boleh nampak bezanya Islam dengan yang bukan Islam. Yang Islam ni indahnya, setiap apa yang kita buat ada doa dia. Ada doa dia. Macam anak-anak saya pun, setiap apa dia buat pun memang saya ajar dia doa. Kadang-kadang saya sini pun tak tahu, anak saya pula ajar saya.
Doa ni sebab dia belajar kat sekolah kan. Memang dia ajar. Saya rasa memang indah lah. Islam ni memang indah. Rugi saya rasa kalau tak masuk Islam. Memang rugi besar. Sebab apa kita masuk Islam.